Selamat datang ke Skormath 5 Minit. Dalam video ini, kita akan mempelajari bab 1, nombor nisbah. Kita akan mengenal nombor positif, nombor negatif, integer dan nombor nisbah serta mempelajari operasi asas dan gabungan operasi. Jom kita mulakan. Dalam kehidupan harian, nombor positif dan nombor negatif sering digunakan. Contohnya, suhu 35 darjah Celsius ialah nombor positif, manakala suhu tanda tolak 5 darjah Celsius ialah nombor negatif. Kedudukan di atas dan di bawah aras laut juga menggunakan nombor ini. Seterusnya, mari kita kenali integer. Integer ialah nombor bulat yang terdiri daripada nombor negatif, sifar dan nombor positif. Integer tidak mempunyai pecahan atau perpuluhan. Selain integer, kita juga mempunyai nombor nisbah. Nombor nisbah ialah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk A bahagi B, dengan syarat B tidak sama dengan sifar. Nombor nisbah merangkumi integer, pecahan dan perpuluhan. Kita boleh mewakilkan nombor pada garis nombor. Semakin ke kanan, nilai nombor semakin besar, manakala semakin ke kiri, nilai nombor semakin kecil. Oleh itu, garis nombor memudahkan kita membanding dan menyusun nombor. Tertib menaik bermaksud menyusun nombor daripada nilai yang paling kecil kepada nilai yang paling besar. Mari kita lihat satu contoh. Susunkan nombor berikut mengikut tertib menaik. Kita hanya perlu melihat kedudukan nombor pada garis nombor. Nombor yang paling kiri ditulis dahulu, diikuti nombor yang seterusnya hingga nombor yang paling kanan. Sekarang, kita lihat peraturan penting bagi operasi tambah dan tolak integer. Tanda yang sama bergabung menjadi tanda positif, manakala tanda yang berlainan bergabung menjadi tanda negatif. Peraturan ini membantu kita menyelesaikan operasi dengan lebih mudah. Contohnya, untuk 3 tolak negatif 8, operasi tolak nombor negatif bertukar kepada operasi tambah. Jadi, 3 tolak negatif 8 menjadi 3 tambah 8. Maka, jawapannya ialah 11. Untuk contoh kedua, 3 tambah negatif 8 menjadi 3 tolak 8. Seterusnya, kita cari beza antara 3 dengan 8. 8 lebih besar, jadi kita gunakan tanda negatif. Beza antara 8 dengan 3 ialah 5. Maka, jawapannya ialah negatif 5. Perhatikan peraturan tanda bagi pendaraban dan pembahagian. Jika tanda sama, hasilnya positif. Jika tanda berlainan, hasilnya negatif. Jadi, ingat, tanda sama, positif. Tanda berlainan, negatif. Contoh pertama mempunyai tanda yang sama. Maka, hasilnya positif. 6 darab 3 ialah 18. Contoh kedua pula mempunyai tanda yang berlainan. Maka, hasilnya negatif. 20 bahagi 4 ialah 5. Jadi, jawapannya ialah negatif 5. Untuk gabungan operasi, kita perlu mengikut tertib operasi. Pertama, selesaikan operasi dalam kurungan. Kedua, lakukan darab dan bahagi. Akhir sekali, lakukan tambah dan tolak. Mari kita selesaikan gabungan operasi ini mengikut tertib operasi. Pertama, selesaikan operasi dalam kurungan. 2 darab negatif 3 ialah negatif 6. Kemudian, kita dapat 8 tolak negatif 6. Tolak nombor negatif bertukar kepada tambah. Jadi, 8 tambah 6 ialah 14. Jawapannya ialah 14. Baik, uji kefahaman anda dengan menyelesaikan 3 soalan berikut. Cuba fikirkan jawapannya terlebih dahulu sebelum kita semak bersama. Untuk soalan ketiga, jangan lupa ikut tertib operasi. Mari kita semak jawapannya. Untuk soalan pertama, negatif 7 tolak negatif 12 menjadi negatif 7 tambah 12. Oleh itu, jawapannya ialah 5. Untuk soalan kedua, tandanya berlainan, jadi hasil darab ialah negatif. 6 darab 4 ialah 24. Oleh itu, jawapannya ialah negatif 24. Untuk soalan ketiga, kita mengikut tertib operasi dan melakukan operasi bahagi terlebih dahulu. 12 bahagi 3 ialah 4. Kemudian, 5 tolak 4 ialah 1. Oleh itu, jawapannya ialah 1. Sebagai rumusan, kita telah mempelajari nombor positif, nombor negatif, integer dan nombor nisbah.
Kita juga telah mempelajari operasi tambah, tolak, darab dan bahagi bagi integer. Bagi operasi tambah dan tolak, tanda yang sama bergabung menjadi tanda positif, manakala tanda yang berlainan bergabung menjadi tanda negatif. Untuk operasi darab dan bahagi pula, tanda yang sama menghasilkan jawapan positif, manakala tanda yang berlainan menghasilkan jawapan negatif. Bagi gabungan operasi, kita mengikut tertib operasi, iaitu kurungan, darab dan bahagi, kemudian tambah dan tolak. Itulah perkara penting yang perlu kita ingat untuk bab 1. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe untuk mengikuti video pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton dan selamat belajar.